Pasukan Johor Darul Tazin JDT mendapat tonik terbaik untuk pertahankan kejuaraan Piala FA selepas Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri dipetil sebagai venue final edisi 2023 musim ini. Perkara itu disahkan oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam satu kenyataan sebentar tadi yang menyatakan hanya JDT yang menghantar bidaan rasmi untuk menjadi venue final kali ini. Menurut MFL, pemilihan venue final Piala FA 2023 menerusi bidaan telah kepada semua kelab Liga Malaysia Liga M bermula 19 Mei yang lepas sebelum ditutup pada 24 Mei. Pemilihan itu dibuat selepas mengambil kira perkembangan semasa Stadium Nasional Bukit Jalil yang tidak boleh digunakan bagi final Piala FA 2023 yang dijadualkan berlangsung pada 22 Julai depan. Stadium Nasional Bukit Jalil masih dalam proses penambahbaikan sehingga Oktober, jadi MFL tidak dapat menggunakan stadium itu bagi final Piala FA kali ini. MFL juga tidak dapat menangguhkan perlawanan itu memandangkan kekangan kalendar pertandingan selepas Oktober yang padat dalam tempoh itu dengan pusingan akhir perlawanan Liga Super. Beberapa final Piala FA sebelum ini turut pernah dilangsungkan bukan di Stadium Nasional seperti edisi 1992 Stadium Negeri Sarawak, 1998 Stadium Likas, 1999 Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, 2000 Stadium Negeri Batu Kawan dan 2005 serta 2008 Stadium Shah Alam.